Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam digayaku demi ilmu dan dharma. Sekalun apresiasi saya hulurkan buat yang dihormati Dr. Elvin, anak lelaki Santanadas, pensyarah khusus MPU 3213, Bina Insan Guru, rakan-rakan seperjuangan dan hadirin sekalian. Saya Nur Alia binti Syarif Izam daripada PSMP BMSK 1 ambilan Jun 2023 keluaran Julai 2028. Syukur kehadirat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat saya berdiri di sini dengan visi Institut Pendidikan Guru, peneraju kecemerlangan pendidikan guru untuk menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk Aspirasi Pendidikan yang Berkualiti bermula dengan pendidik yang berintegriti, bersama tema utama yang saya ingin tekankan iaitu pembinaan insan guru yang seimbang. Hal ini kerana pendidik bukan sahaja kaya dengan ilmu, bahkan mampu dan teguh dengan nilai moral, sasiah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Hadirin yang dihormati sekalian, di manakah datangnya sebuah pendidikan yang berkualiti? Bagaimanakah mewujudkan pendidikan yang berkualiti dengan teguh di masa hadapan? Soalannya akan terjawab apabila seorang guru itu menjadi teladan dan inspirasi pada didikannya. Mempunyai generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berakhlak mulia. Seorang guru berintegriti juga bersentiasa mengambil cakna dalam memperbaiki diri, berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran serta pewatakan guru yang dihormati dan disayangi sejak berabad lamanya. Contohnya, dalam program Bina Insan Guru, seorang guru itu perlulah berani, cekal dan sentiasa mengeluarkan idea yang kritis dan kreatif dalam melakukan pelbagai aktiviti. Hanya dengan guru yang sanggup memikul tanggungjawab dan menunjukkan imej guru yang sebenar, percayalah bahawa pendidikan yang berkualiti bakal bersinar seperti bintang-bintang di langit, di mana bintang-bintang itu merupakan anak didik kita yang berjaya kerana memiliki seorang pendidik yang berintegriti, yang kukuh dan kuat. Hadirin yang dikasihi sekalian, jika kita ingin melihat masa depan negara yang cemerlang, kita harus memastikan bahawa para pendidiknya mempunyai nilai integriti yang tinggi. Dengan pendidik yang berintegriti, pendidikan yang berkualiti dapat direalisasikan. Dan generasi yang bakal memimpin negara akan menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. Misalnya, dari segi jasmani, guru menggalakkan murid menyertai aktiviti sukan dan menjaga kesihatan dengan baik. Dari aspek emosi, guru akan sentiasa peka terhadap perasaan murid, memberikan dorongan dan menjadi pendengar yang baik. Dari sudut rohani pula, guru yang berintegriti akan menanamkan nilai murni seperti kejujuran, kesabaran dan rasa syukur agar murid membesar dengan sasiah yang baik. Manakala dalam aspek sosial, guru akan menggalakkan murid untuk berinteraksi dengan baik, menghormati orang lain dan mengamalkan sikap tolong-menolong. Walau bagaimanapun, guru bukan sahaja sebagai pembimbing tetapi turut menjadi cerminan kepada anak didik dalam bersedia menghadapi dunia dengan kepribadian yang utuh dengan pendidikan yang mantap dan sistematik. Sidang hadirin sekalian, pendidikan yang berkualiti bermula dengan pendidik yang berintegriti dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Oleh itu, marilah kita memastikan nilai integriti terus diperkukuhkan dalam kalangan guru demi melahirkan pendidikan yang berkualiti dan masa depan negara yang cemerlang. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan dua rangkap pantun. Pohon berangan, tempat bertemu, giran yang rasa si anak darah. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian saja, terima kasih daripada saya Nur Alia binti Syarif Izam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.